Mungkin dia akan jadi lagi macam ada satu movie yang Malaysia kan, filem animasi Malaysia yang jadi isu satu ketika dulu. Assalamualaikum. Hai. Okey, macam apa yang aku janjikan, aku akan buat review untuk filem Papa Zola The Movie. Kali ini aku baru lepas tengok filem Papa Zola The Movie, Game On. Sebenarnya di antara filem yang sangat-sangat aku tunggu untuk tahun ni. Dan filem-filem daripada Monster ataupun orang kata universe Bobo Boy memang aku sangat-sangat tunggulah, terutamanya Bobo Boy lah tentu kan. Tapi Papa Zola ni pun aku sangat-sangat menunggu dia bila nak ditayangkan, sebab dah lama rasanya filem-filem daripada universe Bobo Boy dah tak ditayangkan oleh Monster. So cerita kali ni macam aku cakap tadi, filem Papa Zola, dia spin off daripada watak Bobo Boy. Dalam cerita Bobo Boy lah, spin off kisah Papa Zola pula. Tapi first thing first, aku tak ada tengok lagi dia punya siri. Kata silap aku, Papa Zola ni ada siri dia dengan anak dia, Pipi. Tapi aku tak tengok. So mungkin lah ada satu dua perkara dalam cerita ni aku lost sikit lah pasal Papa Zola kan. Tapi aku rasa mungkin tak ada masalah. Cuma mungkin lah satu dua detail pasal Papa Zola dengan family dia, Zila, Pipi semua, mungkin aku kurang sikit faham. So kalau korang yang mana tengok, mungkin korang boleh cerita ataupun share dalam ruang komen. Lepas tu kali ni pasal apa? Kali ni pasal Papa Zola. Dia sebenarnya ada something yang terjadi pada dia pada satu masa dulu, yang kalau kita tahu, kalau kita tengok yang mana korang follow Bobo Boy, yang dia masuk ke dalam dunia game, ataupun dia ada dalam dunia game. Macam mana dia ada dalam dunia game tu, kau kena tengok movie ni. So kau akan tahu segala-galanya apa yang berlaku pada Papa Zola, pada Zila kan. So kat cerita kali ni lah dia spill the tea, ataupun dia tunjukkanlah apa sebenarnya yang berlaku pada Papa Zola dan Zila. So kalau kau nak tahu macam mana, macam biasalah, aku takkan nak cerita sinopsis yang lebih-lebih. Korang pergi tengok lah kan, baru kau akan rasa apa yang aku rasa sekarang ni. Aku mula dengan perkara-perkara yang bagi aku sangat-sangat korang perlu ambil tahu untuk korang lagi rasa excited nak pergi tengok. First thing first, awal-awal dia dah bagi dah kau rasa ingin follow cerita ni. Tu yang bagi aku sangat suka dia punya storytelling tau. Sebab dia tak bagi semua tau. Tu yang awal-awal dia dah bagi action sikit, dia dah bagi tanda tanya sikit. So kat situ dah membuatkan kau rasa sangat-sangat nak follow apa yang berlaku pada Papa Zola, pada Zila. Itu yang buatkan bagi aku pandai pengarah susun cerita. Dia bagi sikit untuk kau tak rasa bosan, ataupun kau rasa tertunggu-tunggu untuk follow sampai akhir. Itu yang di antara perkara yang aku suka mengenai storytelling dia. Lepas tu sound design dia. Awal-awal sound design dia aku rasa macam, aku cakap, ini satu upgrade sound design daripada Monster lah. Memang dia punya bunyi, sound effect dia, music dia, suara karakter dia sangat, bagi aku sangat menyelah dan menjadi, dan sangat bagi kau rasa keterujaan tu, dia menambahkan lagi. Tu yang bagi aku sound design dia quite good lah. Cumanya ada something ataupun ada yang ada kurang sikit. Nanti aku bagi tahu lah kat mana part yang kurang tu kan, pasal sound. Pasal sikit je lah, tak adalah efek sangat. Lepas tu apa juga yang best? Macam aku cakap,
storytelling dia bukan sekadar susunan story ataupun storyline yang sangat baik untuk bagi kau rasa teruja, tapi dia bagi kau faham segala-gala situasi mengenai Papa Zola ni. Tu yang dia masukkan macam-macam elemen kekeluargaan, elemen persahabatan, elemen percintaan pun ada. Tu yang bagi aku itu yang part-part yang boleh, di antara part yang boleh highlight. Dia jadi lawak sikit, dia jadi macam geli hati lah bila masuk part-part percintaan. And of course lah antara Papa Zola dengan Zila kan. Kat situ bagi aku benda yang dia sangat-sangat pandai lah dia bermain untuk filem Papa Zola ni kan. Lepas tu dia masukkan situasi sebenar. Kalau korang biasa tengok Boboiboy, kita rasa kadang-kadang macam terlampau superhero lah orang kata kan. Padahal dia manusia biasa, tapi dia macam tak ada masalah manusia biasa kan. Kalau ada pun sikit-sikit. Tapi untuk Papa Zola ni, bagi aku dia memasukkan sifat manusia yang lebih ketara untuk Papa Zola dan family dia kan. Kalau kau tengok, dia masukkan orang kata situasi sebagai seorang kurier. Aku rasa kalau korang yang tengok dia punya siri, mungkin korang tahu yang Papa Zola ni ada kerja jadi kurier pengantar makanan kan. So dia bagi nampak kau situasi sebagai seorang kurier. So kalau siapa-siapa yang kurier akan rasa lebih dekat lagi dengan Papa Zola the movie ni kan. So kat situ dia tunjuk pasal kurier, lepas tu pasal seorang bapa ataupun ketua keluarga yang struggle untuk nak membesarkan anak dia, untuk nak support family dia. Memang kau nampak lah betapa struggle papa ni. Dia buat 2-3 kerja. Kat situ yang dia selitkan scene-scene emosi yang sangat, bagi aku sangat touching lah. Sebab dia bermain dengan emosi mengenai kekeluargaan bapa dengan anak. So kat situ yang mudah. Aku bila part-part tu memang mudah lah aku nak rasa touching kan. Aku tak tahulah korang kan, tapi untuk aku sebagai seorang bapa, aku rasa memang part tu aku dapat rasa sangat. Itu yang bagi aku kali ni Monster bermain emosi yang sangat baik. Itu yang di antara benda yang bagi aku sangat-sangat best. Lepas tu action dia, of course lah, action dia gempak habis lah bagi aku. Di antara filem action animasi yang tak mengecewakan. Cumanya bagi aku action ni, kalau kau nak compare dengan Boboiboy, Agent Ali, Mekamato, mungkin tak berapa nak sama. Dia ada design tersendiri action untuk Papa ni tau. Dia tak, orang kata dia tak adalah action yang gila-gila, tapi action dia tetap puas hati lah. Itu yang part yang aku boleh puji. Aku tak nak cakap lebih-lebih apa yang berlaku pada Papa ni. Nanti dia mungkin akan jadi spoil ataupun tak, aku tak pasti. Tapi aku tak nak cakap lebih-lebih. So bila kau tengok perlawanan dia dengan aku tak boleh nak spoil kan dengan siapa apa semua, kau akan rasa macam gempak kan. Kau tak sangka Papa Zola boleh buat macam tu. Sebab secara jujurnya Papa Zola ni di antara watak dalam Boboiboy yang aku agak annoying. Selepas Gopal, watak Papa Zola memang aku sangat annoying. Tapi dalam cerita ni dia membuka aku punya mata untuk watak Papa Zola ni. Rupanya dia power wave. Itu yang aku boleh highlight kan. Dia memang power. Walaupun ada lah dalam power dia tu, ada sengal-sengal dia kan, ada sengal-sengal ubi dia kan, ada masuk-masuk air dia. So tapi kau dapat lah tengok rupa, ataupun kau dapat tengok lah siapa Papa Zola yang sebenarnya kan dalam cerita ni. Tu yang bagi aku sangat impress untuk Papa Zola punya watak. Dan aku harap dia tak dikuburkan terus sebab dia dah dapat potensi dia yang sebenar. Aku harap dalam movie ke dalam siri, aku tahu kalau siri terbaru Baraju ni memang watak Papa Zola dah nak dipadamkan ataupun dah nak dihapus. Dia bukanlah nak dihapus, kira macam dia nak end kan watak tu sampai situ je. Dia kira macam Papa Zola ni dah nak retired lah daripada Tapops kan. Tapi aku harap masih ada lagi peranan dia selepas dia dapat kebolehan ataupun selepas dia ingat balik semua ni kan. Aku harap peranan dia ada balik dalam Boboiboy kan. Tu yang aku sangat-sangat berharap. Aku harap diorang tak matikan lah, ataupun at least dia boleh masukkan
siri Papa Zola yang lebih serius, ataupun bukanlah nak kata lebih serius, tapi lebih menunjukkan siapa Papa Zola. Mungkin ni akan jadi next siri yang lebih besar macam Mekamato kan, untuk Monster kan, selain pada Bobo Boy, Mekamato. Dan aku harap ada Papa Zola pula lepas ni kan. Mana kita tahu kan, sebab setahu aku untuk siri Papa Zola dan Pipi tu dia macam lebih santai-santai, lebih kepada komedi, dia tak ada action mana kan. Dan aku harap untuk mungkin next project dia boleh pertimbangkan untuk Papa Zola pula. Apa yang best juga pasal filem ni grafik dia. Bagi aku grafik untuk Monster tak boleh dinafikan, memang tak mengecewakan lah. Memang sangat cantik, dan ya, untuk Papa Zola ni pun masih lagi sangat-sangat cantik. Mungkin adalah 1-2 part yang lagi aku akan bagi tahu ada yang sikit kurang-kurang kat mana-mana kan. Tapi bagi aku grafik dia, lagi-lagi bila dia masuk dalam dunia game tu, macam-macam dia orang buat kat situ yang bagi aku sangat rasa puas hati lah. Apa yang bagi aku suka pasal Papa Zola ni, dia tak satu arah je. Dia tak komedi saja, dia tak emosi saja, dia tak action saja. Dia sulam. Semua tu part dia bagi. Lepas komedi dia bagi action, lepas action dia bagi emosi, lepas emosi dia bagi balik. Wah, penuh drama, penuh macam-macam perkara kan. Namun walaupun banyak benda-benda baik dalam Papa Zola ni, tetap adalah dia punya kekurangan dia. First thing first, grafik macam aku cakap tadi, dia ada sikit lah benda-benda yang bagi aku mungkin untuk aku dia mengganggu sikit lah. Lagi-lagi macam grafik part-part air kan, quite tak berapa nak menjadi untuk aku kan. Mungkin lepas ni tim Monster boleh perbaiki lagi. Aku pun tahu memang untuk grafik, untuk animation, untuk buat air memang sangat-sangat susah. Air, rambut tu di antara part-part yang sangat susah. So masih boleh diperbaiki untuk tim Monster. Tapi bagi aku tak adalah terlalu efek ataupun terlalu teruk. Tapi ada jugalah 1-2 benda tu macam aku cakap. Selain pada air, ada juga part-part yang bagi aku kita nampak lah sikit kurang dia kan. Lepas tu macam aku cakap lagi awal-awal tadi, sound. Daripada awal sebenarnya sound design dia, sound effect dia sangat sedap, sangat menarik, bagi aku sangat gempak kan. Tapi ujung-ujung tu aku rasa macam ada sedikit kekurangan dari segi bunyi yang kurang jelas. Bukanlah kurang jelas apa, dia macam sepatut dia boleh kuatkan sikit. Lepas tu keperbagaian bunyi dia agak kurang bagi aku kan. Untuk yang ujung-ujung, untuk final battle tu kan, tu bagi aku ada 1-2 part bagi aku kalau dia kuatkan sikit, dia tambahkan sikit beberapa sound effect, aku rasa akan menjadi lebih menaikkan lagi adrenaline kau kan. Sebab tu dah part action kot. Bagi aku mungkin dia boleh mungkin dia nak, sebab cerita ni memang tarikan dia adalah kepada kanak-kanak kan. So mungkin kat situ dia tak boleh, ataupun dia tak naklah terlalu loud sangat, tak nak terlalu kuat, ataupun tak nak terlalu pelbagai bunyi yang mungkin mengganggu kanak-kanak. Aku tak sure kan. Tapi bagi aku untuk orang dewasa, kalau dia tinggikan sikit mungkin lebih baik, much better lah bagi aku kan. Lepas tu apa yang tak berapa nak best ataupun tak, sebenarnya tak banyak. Cuma adalah 1-2 scene bagi aku mungkin sikit kurang sesuai untuk kanak-kanak. Dia tak adalah teruk sebenarnya, tapi cuma adalah kerisauan untuk diri aku kan. Mungkin dia akan jadi lagi macam ada satu movie yang Malaysia kan, filem animasi Malaysia yang jadi isu satu ketika dulu. Aku harap taklah, sebab dia tak adalah banyak macam yang movie yang tu. Aku tak naklah bagi tahu, ataupun aku tak naklah cakap movie yang mana kan. Korang tahu-tahu sendiri kan. Yang tahu je tahu kan, ataupun yang dah tengok kan. So tapi adalah part-part yang mungkin kurang sikit lah bagi aku, sesuai untuk kanak-kanak. Mungkin nak kata tak sesuai langsung, bergantung pada mak bapak juga. Kalau mak bapak yang sangat-sangat sensitif, dia akan rasa macam alah tak sesuai lah untuk anak aku nak tengok benda-benda macam ni.
Mungkin lah, aku tak tahu kan. Tapi bagi aku, kalau untuk bagi anak-anak aku tengok, aku okey je. Tak ada masalah pun. Sebab kat situ dia nak menaikkan lagi dramatik dia kan. So, membantu sebab dia tak banyak. Kalau banyak mungkin lah akan jadi sedikit isu kan. Tak tahu lah, mungkin ada mak bapak yang sangat-sangat sensitif. Yang lain bagi aku tak ada isu tak sangat pasal filem Papa Zola The Movie ni. Bagi aku sebuah filem animasi penutup tahun 2025 yang sangat baik, sangat orang kata penuh dramatik, penuh action, penuh komedi, penuh emosi yang bagi aku di antara filem animasi yang baik untuk tahun ni dan tahun-tahun sebelum ni kan. So kalau kau tanya aku berapa bintang untuk Papa Zola The Movie ni, seriously, storytelling, storyline yang sangat best, sangat menjadi, dan aku boleh bagi 9 point. Aku boleh bagi 9.7 bintang per 10. Tak boleh perfect, of course. Sebab masih aku cakap ada sedikit kekurangan di mata aku. Ya, takkanlah perfect kan. Of course. Tapi kalau kau rasa review aku membantu korang, dan aku sangat-sangat harap korang pergi tengok filem ni, pergi support, bagi dorang banyak sikit keuntungan untuk dorang boleh push lagi, banyak lagi animasi yang lebih baik untuk Bobo Boy punya universe kan, untuk Monster ni kan, bagi dorang dapat lebih sikit lah, orang kata dia punya keuntungan kan. Lepas ni mungkin dorang akan bagi lagi animasi siri yang lebih baik kan. Itu lah bagi aku, korang kena support lah. So kalau korang rasa review aku membantu korang, aku harap korang dapat subscribe tu channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Okay, sekian. Assalamualaikum.